Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ahmad Zulkhairi bin Muhammad Zahar. Nombor matrik A219331. InsyaAllah dalam video ni saya akan membentangkan tentang satu tajuk yang sangat penting, iaitu tentang dari tauhid kepada dakwah. Jadi dalam tajuk ini kita dapat memahami bahawa dakwah ni bukan hanya sekadar satu aktiviti, tetapi ia lahir daripada asas yang paling penting, iaitu tauhid. Okay, kita pergi pada poin yang pertama, iaitu apakah yang dimaksudkan dengan tauhid. Tauhid ni ialah kita mengesahkan Allah Subhanahu Wa Taala dalam segala aspek kehidupan. Maksudnya kita mengakui bahawa hanya Allah yang layak disembah dan tiada sekutu baginya. Dan tauhid ni juga merangkumi bahawa Allah ni pencipta ataupun pemilik dan pentadbir seluruh alam. Dalam maksud yang lain, tauhid ni dia membentuk asas keimanan seseorang Muslim. Okey, apa yang saya nak sampaikan dekat sini ialah tauhid ni apabila seseorang ni memahami dan menghayati tauhid ni, dia akan sedar bahawa hidup ni bukan hanya untuk diri dia sendiri, tetapi untuk menyembah Allah SWT, untuk beribadah kepada Allah. Dalam surah Az-Zariyat, Allah berfirman dalam surah Az-Zariyat ayat yang ke-56, iaitu dan ingatlah, aku tidak menciptakan jin dan manusia itu melainkan untuk mereka menyembah dan beribadat kepadaku. Jadi di sini segala perbuatan kita ataupun percakapan kita tu hendaklah selari dengan kehendak Allah SWT. Apabila teguhnya tauhid seseorang Muslim tu, maka dari situlah lahirnya dakwah. Okay, seterusnya kita pergi pula pada dakwah. Dakwah ni apa maksud pula? Dakwah ni bermaksud mengajak manusia ke jalan Allah. Dan ia adalah satu usaha untuk menyeru manusia ke arah kebenaran, keimanan dan kehidupan yang diredai Allah Subhanahu Wa Taala. Dakwah ni bukan hanya tugas para nabi semata-mata, dan bukan juga hanya tugas ulama, tetapi dakwah ni adalah tanggungjawab kita sendiri sebagai seorang Muslim mengikut kemampuan masing-masing. Jadi hubungan antara tauhid dengan dakwah ni dia sangatlah rapat, di mana tauhid ni dia menjadi asas dan dakwah ni adalah hasil daripada tauhid tu sendiri. Apabila seseorang tu yakin bahawa hanya Allah yang layak disembah, jadi dia tidak akan mampu untuk melihat orang lain hidup dalam kesesatan ataupun kesyirikan, tanpa berusaha untuk membimbing mereka. Sebagai contoh, Nabi Muhammad SAW sendiri dia menanamkan menanamkan tauhid dalam diri manusia tu. Pada waktu tu dia menyeru masyarakat Arab untuk berhenti, untuk meninggalkan penyembahan berhala tu dan kembali menyembah Allah yang Maha Esa. Jadi di sini menunjukkan dakwah ni bahawa dakwah yang sebenar dia perlulah bermula dengan pembetulan akidah ataupun tauhid. Selain itu, tauhid ni juga membentuk keikhlasan seseorang dalam berdakwah. Jika seseorang tu betul-betul memahami tauhid ni, dia akan berdakwah semata-mata kerana Allah, bukan untuk mendapatkan pujian ataupun populariti, ataupun untuk kepentingan diri sendiri. Jadi kat sini dia akan tetap berdakwah walaupun menghadapi pelbagai cabaran, kerana dia yakin bahawa ganjaran yang sebenar tu datang daripada Allah SWT, bukan daripada manusia. Dalam masa yang sama, tauhid ni mengajarkan kita adab untuk berdakwah. Kita perlulah berdakwah dengan hikmah, dan menggunakan kata-kata yang lembut. Apabila kita menggunakan kata-kata yang lembut, daripada situ kita akan orang yang kita nak dakwah tu dia akan lebih mudah faham dengan apa yang kita nak sampaikan dekat dia. Jadi
Akhir sekali kesimpulannya, tauhid dan dakwah ni dia tak akan boleh dipisahkan. Di mana tauhid ni adalah asas keimanan, manakala dakwah ni adalah tanggungjawab yang lahir daripada keimanan tersebut. Semakin kuat tauhid seseorang itu, maka semakin kuatlah keinginan orang Islam untuk menyebarkan kebaikan ataupun menyebarkan dakwah. Oleh itu, marilah kita memperkukuhkan tauhid dalam diri kita dan seterusnya berusaha untuk berdakwah. Walaupun dengan cara yang kecil, contohnya macam memberi nasihat dan menunjukkan akhlak yang baik. Jadi apabila kita menunjukkan akhlak yang baik ni, bila kita tunjukkan akhlak yang baik ni, orang akan tengok kita ni. Orang akan nampak macam, uish, dia ni baik macam tu. Dia akan insya-Allah akan terdetik dalam hati dia untuk berubah untuk menjadi lebih baik. Itu sahaja daripada saya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.